saya punya ni. Okay. Dan dia Syofian Amin. Okay guys, kita nak pergi dekat Bukit Besi yang dekat Ceras. Tinggi tu tak tinggi, ni adalah untuk pemula lah. Siapa yang nak mulakan, nak belajar hiking kat sini, boleh lah untuk ni. Trek dia tak mencabar sangat, boleh lah untuk lain-lain, boleh bawa anak-anak hujung minggu. So, kejap lagi kita akan hampirkan tunjuk. Ini jalan kita. Kita daripada Bangi, Section 7. Alright. Dan kita akan pergi dekat sana. Masuk semua kiri. Banyak. Ni Ah, pakai. Besi ni. Kalau aku pakai yang warna yang different. FID. Tol Sungai Balak. Kayu je. Mana kali pakai smart ya. Sana simpang tu lagi duit. Yang ni satu dua. Ni nak pergi rumah Faiz. Semua nak jadi. Oh, cepat. Pergi sana. Kiri. Kiri sana. Kiri sana. Jalan nak. Cepat jalan. Kau berhenti. Kau punya hijau ni. Mustafa aku dalam satu. Ini boleh tunggu semua kau ni. Boleh. Ni pergi Ion lah. Oh, yang big yes. Bukan Ion Big, just konsep Ion Big pun boleh. Ni jalan dia kecil. Hello guys, hari ni hari kedua, bukan hari kedua, ni kali kedua saya nak pergi hiking dekat Bukit Besi. So nak parking, boleh parking dekat ni, dekat bank OCBC Bank atau Nasi Kandang Al-Masyur. Sini ada banyak parking, so boleh parking kat sini lah, area-area sini. So jalan masuk dia di area sana. Jalan masuk dia ada jalan naik atas sana. So laluan dia kena melintas jalan daripada daripada parking dia melintas ini. Kena berlari hati-hati. Record penting tak tahu. Kau jalan kurang. So ambil kiri. So kita masuk sini. Laluan dia. Tu ada orang turun tu. Tu ada orang turun dah. Dah buka masa kan, dia buka masa. Turun dah. Ya. Juga kena check in My Sejahtera. Jangan lupa. Masuk sini kena check in My Sejahtera. Okay, sudah check in Bukit Besi Trail. Okay, jangan lupa check in My Sejahtera. Covid masih ada lagi di dekat mana-mana. So kita jaga kita. Tengok member saya, dia pakai short pant je. Saya tak pernah lagi pakai short pant. Kat sini ada banyak nyamuk.
guys, laluan kita. Aduh. Okay, kita dah sampai di apa? Tangki air. Tangki air Alam Damai. Damai. So kau tunjuk arah dia, Mai. Ah, Jalan dia sama ada. so kita boleh ikut dua jalan. Sana ataupun ke belah kanan. So pilihlah dua-dua jalan, tapi sama je. Okay, jom. So nyamuk banyak. So kena bawa ni lah. Kalau ada apa tu, lotion nyamuk tu, boleh lah pakai. Apa pakai seluar panjang lah. Seluar panjang, baju panjang. Kalau seluar panjang, baju panjang, boleh tak? Tak panas nanti kalau naik atas. So baju panjang tu boleh buka je. Tidak lari. Ha? Kalau nak lari boleh je, tapi kita masih kat bawah lagi ni. Boleh sampai puncak. Hari ni kita akan pergi waterfall ya. Sini ada waterfall besar, waterfall kecil. Boleh mandi ke? Boleh. Itu tanya dekat brother tu, dia kata air dia punya tak ni. Okey, ada orang turun. I think the knowledge of the vaccine is still not enough. GoPro sekarang dia ada ni, ada skrin kat depan ni. GoPro sekarang dia ada skrin kat depan ni. Kau boleh tengok lah. Ni juga ni kita ada kan kat depan ni. So ni inovasi baru ni. So kita sampai dekat checkpoint pertama. So view dia ada Ceras KL. So ni anu Bukit Besi Panorama. Nampak kayaknya kualiti udara tak begitu baik. Dia nampak macam ada kabut-kabut, jerebu macam tu. So sana ada highway, quite jam juga tu. So sana area Taman Midah kat sini. Taman Midah. Tu menara KLCC nampak. Aku dah ada gambar. Oh, kita akan naik kat sini nanti. Lepas ni laluan dia ada dua laluan, sama ada lalu sini atau lalu sana. Hati-hati ya, friend. So ni laluan kita. Ada camping. Okay guys, ni laluan dia.
So sini nak ambil gambar. So kita pergi dekat satu lagi spot untuk ambil gambar. Ada bendera tu, ada batu. Guys, sini ada checkpoint lagi, pondok, boleh rehat-rehat. So macam mana perjalanan? Wih, begitu mencabar. Penat gila. Okay guys, yang first time saya pergi sini itu saya tak sampai lagi waterfall. So saya sampai separuh jalan je. Penat. Kali ni saya nak try balik. Harap saya sampai. Ni Bukit Besi Waterfall. Okay, ni tiga, checkpoint 3. Kena ada air terjun Bukit Besi. Dia ada lagi laluan sana, dia ada lagi banyak waterfall dalam ni. So ni dekat checkpoint ketiga ni kita jumpa satu waterfall kecil lah. So siapa nak santai-santai, bolehlah. Siapa nak cuci muka, ni air dia. Kononnya dapat air terjun.